kerajaan menanggung setiap tahun hal-hal yang beranak pinak, sakit-sakit semua ni di hospital kerajaan ni 30 juta. 30 juta banyak boleh buat kan? Tapi itu cukai siapa? Cukai rakyat Malaysia. Dan bila rakyat Malaysia yang nak bersalin terpaksa gimpit dengan diorang, memanglah kita marah. Patutnya Malaysia ni hanya tempat transit saja, tapi dah jadi tempat untuk dorang beranak pinak, membina keluarga dan sebagainya sekarang ni. Bukan dah bina keluarga, bina keturunan. Golongan pelarian ni beranak satu family kat 10 orang anak. Orang rakyat Malaysia 1-2 je anak. Jadi di sini orang dah bising kan kemudahan hospital, attitude Betul. dia. Sedangkan yang bayar cukai tu kita. Sebenarnya ada laporan yang mengatakan kerajaan menanggung setiap tahun hal-hal yang beranak pinak, sakit-sakit semua ni di hospital kerajaan ni 30 juta. 30 juta banyak boleh buat kan? Tapi itu cukai siapa? Cukai rakyat Malaysia. Dan bila rakyat Malaysia yang nak bersalin terpaksa gimpit dengan diorang, memanglah kita marah. Jadi itu sebab saya kata saya pun dah blame balik kepada Kementerian Dalam Negeri. Mana pengawalan pelarian? Daftar pelarian yang ada hari ini, daftar pengawalan pelarian DPP itu bukan mekanisme pengawalan. Kita kena ada mekanisme pengawalan. Pengawalan yang macam mana? Dari awal dia masuk, tertempatkan dia dekat mana? Kita nak pastikan mereka ni anak keluar kan. Kalau mereka tak berpendidikan, siapa nak ambil? Itu yang melambat dekat Malaysia sekarang.